hal ini, saya nak mengajak himpunan bulanan kali ini bukan lagi membicarakan perkara dari hal bumbung kementerian kita saja, perkara di bawah kementerian saja, tapi kita nak tengok kaitannya keberadaan KDN dan peranan kita dari segi keselamatan, dari segi immigration, dari segi penjara, dan kesan langsung kepada kehidupan rakyat jelata, rakyat tempatan. Kerana itu, conclusion yang kita ambil untuk bergerak ke arah itu, kita boleh berjaya kalau kita jaga solidariti di antara kita, kemudian kita follow leaders yang lead kita baiklah.